Hai abang kakak, saya host anda Azad Zaki daripada Property Tour. Hari ni kita memang sangat special. Di belakang saya ni ada taman tembak air untuk pond dekat Water Lily. Dia dalam rumah banglo. Kita nak tour rumah ni hari ni. Rumah paling eksklusif dekat Gamuda Cove. Jom ikut saya. Abang kakak, ni ada kawasan paling eksklusif kat Gamuda Cove, Water Lily. Semua banglo. Ya bang, datang dengan safety system sekali. Jadi security memang peace of mind, tak ada masalah. Okey. Rumah yang kita nak contoh hari ni ialah type B2, besar 60x95 untuk corner unit ni. Kalau intermediate punya banglo size 50x95. 4,466 kaki persegi. Memang sangat besar. Harga menarik dari 4 juta. Okay, so dia open concept, tak ada gate, strata title macam biasa. Kereta boleh muat 3 ke 6 kereta. EV charger point ready, ya bang. Ban Tesla kat BYD dah ready dah, EV charger point. Tempat location tu lah nak install. Taman ada kat luar ni, boleh lah nak tanam pokok rose ke, nak tanam pokok lily ke, nak tanam lavender ke, semua boleh, tak ada masalah. Okay, tak sabar-sabar nak tengok dalam show ni kan. Tapi sebelum tu, like, subscribe dan tekan butang loceng untuk dapat konten kami sepantas yang mungkin. Jom kita tengok dalam. Abang kakak, ni ada rumah yang paling mahal dekat Gamuda Cove ni, Water Lily, type B2. Dia bersaiz 60x95. Okey, 4,466 kaki. Tengok di kawasan saya, belakang saya ni kita ada private area, private entrance area. Memang sangat menarik sebab boleh design macam-macam kat sini. Tempat zen garden boleh, tempat tetamu tunggu sebelum masuk ke dalam rumah. Orang owner nak keluar daripada, nak turun daripada atas ke bawah, nak jumpa dengan tamu, kat sini boleh. Letak couch kat sini, letak coffee table. Memang cantik. Di belakang saya ni bolehlah nak letak macam-macam dekor ke, nak buat portrait ke, tempat semayang pun boleh. Okey, memang sangat cantik. Pertama, jom kita tengok bilik bawah dia. Biasanya yang beli rumah Water Lily ni businessman, okay, orang-orang yang ada bisnes, so dia perlukan tempat untuk bekerja. Jadi di sini lah bilik ni sangat sesuai untuk buat private office. So kita boleh tengok letak kabinet macam ni boleh, kabinet untuk simpan file-file. Kat sini tempat terima business partner, okay, buat meeting semua boleh kat sini. Di belakang saya ni ada tingkap besar, so cahaya masuk sangat banyak. Tak nak buat private office boleh, buat bilik ke bawah muat, letak king size, queen size bed boleh muat, letak kabinet baju kat sini, cantik, memang kemas. Okey. Lepas tu kita ada tandas kat bawah. Dalam bilik ni ada tandas lah. Okey, so dia memang ensuite bathroom dengan dah shower macam biasa, semua standard, semua biasa. Tapi developer dah bagi dah tandas dia punya mangkuk tandas floating di atas dalam. So dia rasa T20 lah. Okey. Tu bilik pertama, baru bilik pertama. Di belakang saya sekarang ni kita nampak ada private walkway. So kat sini lah tempat owner semua beli rumah ni, masuk je dia ada welcome feeling. Jadi bila abang akak masuk rumah ni saja, letak red carpet kat sini, dah boleh rasa macam masuk rumah kayangan dah. Okay, masuk saja kita ada kat kawasan private area ni, kita ada powder room. Jadi untuk tetamu, terus tak payah nak pergi susah kat dapur ke, dekat bilik tadi ke, ada powder area dah untuk diorang nak betulkan makeup ke apa semua kan. Okay, jadi di belakang saya sekarang ni kita ada pula area tepi ni tanah luas asing. Okay, jadi macam-macam boleh buat kat sini. Nak buat pond boleh, nak buat gazebo boleh, pavilion boleh, macam developer dah buat ni. Okay, jadi rumah ni tight corner, dia corner unit untuk banglo Water Lily ni.
dia ada extra tanah tepi lagi. Boleh saya bawa payung tengok. Tepi ni cantik view di water lily ni. Dan tengok dia developer dah buat. Ada kolam ikan lagi. Abang akak tak nak buat kolam ikan tak apa, boleh buat private swimming pool. Seluas-luas tanah semua ni abang akak punya. Memang cantik, memang kemas. Dengan tanah yang sangat besar ni tepi, ada lagi selain door kat tepi ni. Jadi akses untuk nak masuk udara dalam rumah, cahaya masuk dalam rumah sangat banyak, sangat luas. Kan? Suasana pun sangat ceria bila buat family party ke weekend party kat rumah ni. Jom saya bawa tengok living area dengan dia punya kitchen. Jadi sekarang kita berada di kawasan dapur dia. Dapur dia ada 3 bahagian. Bukan 1, bukan 2 tapi 3. Jadi memang sangat-sangat hebat water lily ni. Pertama sekali kita ada area pantry area dia ataupun tempat Instagram worthy. Akak-akak nak letak kek hidang ke, nak letak sayur-sayur, tunjuk-tunjuk pokok-pokok kat dapur ni, semua boleh buat style macam-macam. Kat sini boleh buat bar penuh dengan cawan-cawan tergantung. Di belakang boleh letak wine punya cabinet. Okey, kat sini boleh letak macam-macam utensil semua untuk nak makan semua, sebab dining area kat depan nanti kita akan tengok sebentar lagi. Di belakang saya ni ada lagi kawasan. Jadi lebar dapur ni 16 kaki. Ceiling dia memang sangat tinggi. Memang susah nak dapat rumah yang sini tinggi macam ni. Dia dalam biasa 11 kaki, ni dalam 14 kaki pun ada. Okey. Jom saya payung tengok dapur basah dia. So masuk je, dapur basah dia dah besar macam rumah teras dah. Dah macam rumah teras dah dapur basah dia. Dari kiri kanan boleh buat walk hay kat sini. Fridge punya tempat dah ada dah. Ya bang, beri rumah water lily ni memang dah ada tingkap sekali dah. Semua cantik macam ni lah. Dia punya lantai dia tekstur kasar sikit, jadi senang nak cuci kalau bila dah lepas masak nanti. Minyak jatuh kan. Okey. Di belakang ni pula kita ada area yard area dia. So dekat yard area ni boleh letak sangatlah besar area dia, sampai boleh muat washer dryer, tempat nak lipat baju semua ada kat sini. Okey. Dan ada lagi ruang untuk jalan kat sini. Ni tempat rumah besar macam ni, rumah banglo ni, kakak mesti perlukan bantuan kan. Kena ada helper. Jadi bilik maid dah ada dah. Okey, macam cantik. Tandas maid kat belakang. So tandas dah ada. Kemas tandas dia biasa full wall tiles juga. Jadi selesa lah untuk maid tu dekat dalam ni. Okey. Kemudian di tepi lah bilik maid. So macam ni lah. Single bed muat. Selesa lah untuk maid tu, memang cantik. Baju boleh gantung ataupun letak kabinet kat atas. Lepas tu maid bercuci baju, terus keluar boleh sidai baju. Sidai baju kat sini. So boleh tengok ruang area bila maid balik daripada pasar, bawa barang-barang semua terus jalan, terus masuk kat sini. Tak payah masuk ke pintu ruang utama tadi. Memang sangat-sangat kemas, dia punya design cantik. Jom saya bawa tengok dia punya dining room pula. Sekarang kita berada di ruang makan dia. Memang sangat atas T20. So boleh letak chandelier kat tengah-tengah ni abang akak. Meja boleh buat macam-macam design nak buat. Meja panjang boleh, boardroom style boleh, circle table boleh, round table lah. Okay. Meja tiga segi boleh. Meja kotak boleh. So memang sangat-sangat kemas kat sini. So bila makan saja, ruang makan yang sangat ceria. Tadi kita tengok dapur boleh, dapur basah, dapur kering tadi boleh nampak ke arah tempat makan. Boleh showcase makanan sebelum makanan dihidangkan. Dan kita ada tempat ruang tamu. Jadi ni ruang tamu di bawah. Tadi kita nampak ada sendok kat tepi. Boleh buka kiri dan kanan pintu. Dapat angin yang sangat-sangat seronok. Angin yang sangat-sangat best dekat kawasan ni, sebab dia penuh dengan pokok-pokok hijauan di Gamuda Cove ni. Jadi memang sangat-sangat selesa. Waktu makan boleh lepak dengan family kat sini. TV 70 inci, 80 inci, 100 inci pun muat, memang tak ada masalah. Tempat area boleh letak 5 kursi set, 7 set kursi pun boleh. Tak ada masalah. Just ikut emergency anda masing-masing macam mana nak design kat kawasan ni. So di belakang sini ada lagi ada lagi area kat belakang ni untuk buat private party hari weekend. Nak buat lah macam pelakon-pelakon, penyanyi semua kan. Sangat best kat sini. Suasana yang sangat meriah boleh diadakan kat belakang saya ni dengan parti-parti waktu weekend. So tepi ni kita nampak dekat belakang rumah ada lagi air yang berjalan lalu seluruh luas kawasan ni. Dia ialah water feature
untuk kawasan water lily ni. Senama lagi water lily kan, banyak air keliling rumah. Jom saya payung tengok tingkat atas pula. Maka inilah tangga nak naik ke tingkat atas. Lebar dia dalam 4 kaki. Kaca, kayu. Atas semua lantai bukan textured tiles, bukan textured flooring, bukan artificial timber, kayu betul. Itulah kelebihan water lily ni. Okey. Jom kita tengok bilik nombor 3. Memang luas. So boleh letak king size, queen size, tak ada masalah. Biasa standard, ceiling agak tinggi, dalam 12 kaki, 13 kaki ada. Dan kita tengok ada balcony lagi. Ada balcony kat bilik nombor 3 ni adalah dalam 3,5 kaki. Masih besar, boleh muat kursi kat luar, meja kopi. Tengok view cantik. Memang lawa. Dekat water lily ni semua bilik ensuite bathroom. Kecuali yang bilik helper tadi je lah. Okay. Sama je, semua copy paste branded Geberit. Okay. Atasnya brand. Okay. Jom tengok bilik nombor 4 pula. Ni bilik nombor 4 dia. So dia sama je saja tadi. Tengok, katil boleh muat queen size, tak ada masalah. Masih ada ruang kiri kanan untuk buat bedside table. Wardrobe boleh ada space dah. Dia dia. Ya kak, dia tak ada balcony, tapi dia ada full height windows. Jadi saya masuk sangat tak rasa claustrophobic dalam bilik ni. Okay. So ruang luar bernampak orang jogging, bernampak kereta lalu lalang, sangat-sangat meriah. Okay. Memang rumah ni ataskan dengan alarm sistem sekali. So safety dah ada in mind dah by developer. That's it. Macam saya cakap, rumah water lily ni semua ensuite bathroom. Jadi sama, copy paste je semua ada. Okay. Yang paling best sekali rumah banglo ni, dia ada tingkap setiap tandas. Tu kelebihan rumah banglo. Jom saya bawa tengok bilik nombor 5. Bayangin saya bilik saya pun dah pening dah. Okay. Terlalu balik ke hallway tadi, masuk bilik nombor 5 pula. Kat sini developer dah buat design untuk bilik kanak-kanak. So dia buat double decker side, ada tingkap. Sebab rumah banglo semua keliling semua ada tingkap, jadi tak rasa claustrophobic lah dalam bilik-bilik semua. Okay. Dan belakang saya ni ada letak kabinet ke, macam-macam design boleh buat kat sini. Nak letak queen size pun buat, sebab bilik ni besar. Cuma nampak kecil sebab dia dah letak dah kabinet besar ni. Ni pun ada dalam 3 kaki ada. Besar. Sekali lagi, semua bilik ada ensuite bathroom. Copy paste semua sama. Jadi anak-anak semua selesa. Anak-anak akak, abang semua rock. Ni dia. Ni ruang paling best kat atas ni. Sebelum kita masuk master bedroom lah. Kat sini kita ada private family lounge. Apa kelebihan dia, Zaid? Ada tamu kat bawah, anak-anak tak nak turun, tak nak jumpa tetamu. So boleh lepak kat sini, boleh tengok TV, boleh buat bilik study kat sini ke, ramai-ramai anak boleh belajar. Okay, buat meja panjang ke apa. Kat tepi ni ada lagi storage area. So kat sini developer dah design, dia buat kabinet. Okay, ni boleh letak wine kat sini. Dan ada pantry lah. Jadi abang akak malam-malam nak makan, letak fridge kat sini. Best, tak boleh turun bawah dah. Kalau tak nak area macam ni, tak apa, tutup je, buat storage. Bawah ada storage, atas storage, lagi best. Okay, lepas tu dekat sini, tak terlupa saya, kita ada area full walls, white area wall, white area glass. Kat sini tak ada balcony, betul, tapi kakak waktu tetamu dekat bawah, abang tengah jumpa dengan dia punya klien ke, dia punya business partners pun boleh nampak lah dari atas ni. Lepas tu kalau ada swimming pool kat bawah, boleh tengok anak-anak berenang. Best kan? Okay. Jadi untuk bilik yang paling hebat, untuk bilik yang paling utama kat sini lah master bedroom lah. Okay. So ni dia. Sangat-sangat luas. Lebih besar daripada 2 bilik pun. Yang mana dahsyat, king size, queen size, double king, double queen, super king, super queen semua bermuat. Ada lagi balcony kat belakang. Memang sangat-sangat cantik balcony ni. Terus untuk unit ni, balcony dia pandang ke arah water feature dan juga kehijauan yang nampak ni belakang saya. Memang cantik. Saya tak boleh kata-kata, sangat besar bilik ni. Maaf. Okey, dan di belakang saya ni kita mesti akak-akak abang-abang tanya, Zaid, mana tempat wardrobe dia? Ada kat
belakang. Dia memang sangat besar. Dekat sini kita ada area boleh letak untuk abang-abang jual kosmetik ke, jual baju, abang businessman, abang MLM, kakak-kakak business woman semua. Ni dia working wardrobe anda. Memang T20 punya working wardrobe ada macam ala-ala sultan pada tengah-tengah ni. Okay. Ada baju semua keliling. Tak habis lagi dengan tu sebab Zack. Mana tandas Zack? Saya tunjuk anda tandas. Ni. So untuk ada double vanity sekali for him and her. Tak salah. Ya. Tak terlupa dengan tu kita ada bathtub yang sangat besar. Dia punya tandas ni lebih besar daripada bilik kakak helper ke bawah tadi. Lebih tandas dia punya besarnya. Full height punya cermin. Terus waktu mandi rasa yang sangat seronok. Bila tengah mandi rasa macam dekat dalam hutan, keliling dengan pokok hijau. So balik-balik relaxation. Memang relaxation tu ada level kat sini. Memang seronok. Lepas tu tak habis dengan tu lagi, dia macam ala hotel. So dia ada tempat tandas kat sini, dia ada tempat mandi kat sini. Jadi dia berasingan. Memang cantik. Memang saya kalau ada duit lebih saya pun nak juga. Memang cantik rumah ni. Jadi macam mana abang kakak, inilah rumah Water Lily dekat Gamuda Cove ni. Rumah yang paling mahal, rumah yang paling eksklusif yang kita pernah review. Memang sangat-sangat menarik. Tak percaya macam mana besar rumah ni, boleh datang jumpa kami. Kontak kita kat bawah kat description. Ok, kita dah review rumah ni. Memang saya pun agak terpegun. Ni antara rumah yang paling best kali yang kita pernah review selama kita buat video ni. Terima kasih atas sokongan anda. Kita telah reach 1000 subscriber. Kita akan buat lagi banyak konten dan kita akan upkan lagi konten kita punya kualiti di masa yang akan datang. Terima kasih kerana view kami di Property Tour. Saya host anda Zack Zaki. Kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Bye.